sebab dah lama sangat dekat dalam ni, doktor tolong. Saya tahu puan, Tapi buat masa sekarang, mama puan masih serius tapi masih dalam under control. Doktor kat dalam tu, orang kata apa, ambil masa sikit sebab nak buat decision. Sama ada nak pump air tebu tu keluar daripada paru-paru tu, ataupun worst case scenario, bawa keluar paru-paru tu, masuk dalam mesin spin dry, ketang-ketung, keringkan sampailah air tebu tu hilang. Serius sampai macam tu ke, doktor? Apa benda ni sebenarnya ni? Kalau betul lah, mak aku punya paru-paru kena cuci dengan spin dry, aku boleh masuk dalam mak aku masuk dalam rumah. Syukur banget tu, dia betapa mahalnya spin dry kat rumah kita tu. Ya, kita orang punya memang mahal, memang ada. Cuma dah rosak. Lagi satu mesin kita kat sini, yang spin dry ni, yang paling top dekat Malaysia. Orang Amerika pun tak dapat. Walaupun ansuran, tapi premium. Diterima apa bulan ni? Tapi prosedur ni perlu puan. Kalau tak, nanti air tebu tu duduk lama-lama dalam paru-paru, dia mengeras, jadi gula pasir puan. Bila dah keras jadi gula pasir, udah kekung, tinggal buat sambal je puan paru-paru tu. Kau ni dah kuajar sangat Kau tahu tak? Kau boleh cakap paru-paru mak aku boleh buat sambal paru-paru? Kalau aku buat macam tu dekat mak kau macam mana? Tak, ni bukan lawak, ni betul. Ni betul boleh jadi macam itu. Logik tu kan, doktor kan? Mang, sabarlah. Jangan macam ni. Kau kalau jerit-jerit macam ni, Kang, Mama terperanjat sakit jantung dia tu lagi teruk. Apa pula sakit jantung? Tadi ni cakap paru-paru, ni cakap jantung. Apa benda? Aku dah pening kepala lah. Benda dah umna ni. Suka.